wanginya. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi tapai ubi seperti yang saya janjikan di sebelum ini. Bagi yang belum tengok resepi tapai pulut, bolehlah tengok ya lepas ni. Ni dia ubi. Jadi baru-baru ni kawan kepada mak saya ada bagi banyak sangat ubi, dan saya fikir kalau buat tapai sedap juga kan. Ni saya nak buat lah. Pertama sekali macam biasa kita akan kupas dulu kulit dia. Ni memang agak susah kupasnya sebab katanya lah ubi ni khas buat krepek. Jadi ubi untuk buat krepek tu. Tapi saya buat tapai. Jadi memang kulit dia agak keras. Kalau kita pakai ubi yang biasa tu, yang biasa untuk rebus ataupun goreng tu, tu lebih mudah lah nak kupas dia punya kulit tu. Ni kita dah potong kulit, kemudian dah potong-potong, kemudian saya masukkan dalam satu bekas. Jadi untuk potongan ni sesuaikan dengan selera masing-masing. Nak kecil, nak besar. Kalau saya lebih suka besar-besar macam ni lah. Nanti bila dah jadi tapai cantik bentuknya. Dan kemudian jangan lupa untuk cuci bersih terlebih dahulu, barulah kita akan ke langkah selanjutnya. Ni saya masukkan air ke dalam periuk. Ni periuk ni besar sangat ni, tapi dekat kamera nampaknya macam kecil. Dapatlah lebih kurang 2 tapis besar macam gitu ubi saya. Ni saya gaul-gaul rata dan saya akan biarkan sehingga ia separa empuk. Nak tahu macam mana, boleh ambil apa-apalah, lidi ke garfu ke, cucuk. Kalau dah boleh, dah okey, dah boleh angkat. Tapi jangan bagi dia terlalu empuk ataupun lembek sangat, nanti tak jadi pula tapainya. Dia separa je. Asalkan kalau anda ambil satu, kemudian anda gigit, dia dah boleh makan tu, dah okey dah. Tak perlu terlalu empuk-empuk sangat sebab kita bukan nak buat ubi rebus, kita nak buat tapai. Jadi tak perlu terlalu lembut sangat. Ni kemudian kita sejukkan terlebih dahulu. Ni wajib, sebab jangan pernah taburkan ragi ketika ia masih panas. Nanti ragi kita mati. Sebelum tu saya nak sediakan bekas macam biasa, kita letakkan daun pisang. Ni kalau dah sejuk, saya akan buat sedikit demi sedikit dulu sebab kita punya ubi ni kan banyak. Jadi saya akan buat sedikit demi sedikit dululah. Kemudian ni ragi tapai, macam biasa kita nak haluskan. Kalau nak lebih halus boleh guna penapis. Ni saya guna tangan lebih dahulu lah, lebih mudah. Nanti saya tapis. Kemudian kalau misalnya ubi kita tu dah sejuk, boleh kita taburkan ragi. Jangan terlalu banyak sangat, cukup merata, semua bahagian kena. Dan jangan lupa dibolak-balik agar ia ditaburi ataupun dilumuri dengan ragi secara sekata. Ni kalau dah terbalik-terbalikkan, bolehlah tabur ragi lagi. Ni tadi tak kerekod pula. Kalau misalnya semua bahagian dah kena ragi, bolehlah letak kat dalam bekas. Dan pastikan ketika anda masukkan dalam bekas, jangan terlalu penuh ataupun terlalu padat sampai nak tutup pun tak boleh. Nanti tak jadi. Bagi dia sedikit ruang. Ni dah okey dah. Atasnya lagi saya nak letakkan daun pisang agar ia tertutup dengan sempurna lah. Sebenarnya kalau tak nak letak pun tak apa, saya lebih suka kalau diletak. Kemudian kita tinggal tutup dan lakukan langkah yang sama hingga tamat. Dapatlah lebih kurang 3 bekas besar macam ni. Dan sekarang kita akan perapkan selama 3 hari. Jadi tapai ubi ni dia lambat sikit daripada tapai pulut. Kalau tapai pulut 2 hari je dah jadi. Kalau tapai ubi dia 3 hari. Ni setelah 3 hari kita tengok nampaklah ada uap-uap macam ni. Mari kita lihat sama-sama ni. Saya buka je penutup dia tu, harum tapai semerbak. Tu cantik kan kejadiannya. Jadi yang menentukan tapai anda tu manis tak manis adalah ragi. Jadi pastikan anda menggunakan ragi yang berkualiti. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Cukup mudah kan? Rasanya sangat manis dan lembut. Macam biasa, kalau suka tekan like dan see you next video.